Apa saja yang keluar daripada bumi ini tuan-tuan ambil, semua dalam pengetahuan Allah. Apa yang turun daripada langit, semua dalam pengetahuan Allah SWT. Hujan-hujan yang turun daripada langit, rezeki-rezeki kita, Allah SWT beritahu dalam Al-Quran apa? Wa fis sama'i rizqukum. Di langitlah rezeki kamu. Nah, ini kita sangka pekerjaan kita bagi rezeki, tanaman kita bagi rezeki, pekerjaan kita bagi rezeki. Yang bagi rezeki siapa? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah kata apa? Takkan ada benda yang melata atas muka bumi ni. Takkan ada apa-apa yang melata, sama ada manusia atau haiwan, tumbuh-tumbuhan, melainkan Allah SWT ambil tanggungjawab untuk bagi rezeki. Illa 'ala Allah. Bukan illa 'alal makhluk. Bukan makhluk bagi rezeki, bukan bos bagi rezeki, bukan kerajaan bagi rezeki. Yang bagi rezeki siapa? Allah. Tetap Allah. Tak ada apa yang melata atas muka bumi ni melainkan Allah ambil tanggungjawab untuk bagi rezeki. Dalam lautan ikan juta-juta tan, tuan-tuan. Dan siapa bagi rezeki? Allah bagi rezeki. Ada ikan dalam laut tu besar surau ni, tuan-tuan. Siapa bagi ikan tu kenyang? Allah. Kalau kita tengok gajah, sebesar-besar perut gajah, siapa yang penuhkan perut gajah yang besar tu? Allah. Semua Allah SWT dah tetapkan. Ini perkara yang terpening. Ini perkara yang kita takut. Nabi SAW beritahu apa? Lau tatawakkaluna haqqa tawakkili. Jika kamu bertawakal dengan sebenar-benar hak tawakal, Nabi beritahu, la razaqakumullah. Sesungguhnya Allah SWT akan bagi kamu rezeki. Kama yuzaqu tayr. Macam mana Allah bagi rezeki pada burung. Burung mana ada sawah, burung mana ada kilang, burung mana ada kerja, burung mana ada belajar, burung mana ada perniagaan. Tak ada, burung tak ada apa-apa. Nabi beritahu apa? Dia keluar daripada sarang dia dalam keadaan lapar, dan dia balik petang hari dalam keadaan kenyang. Ini burung. Yakinnya burung dengan janji-janji Allah SWT. Kalau kita betul-betul bertawakal dengan Allah SWT, betul-betul yakin dengan Allah SWT, Allah SWT boleh bagi kita rezeki. Macam mana Allah SWT bagi rezeki pada satu ekor burung. Ini yang orang pening ni. Siang, malam, pagi, petang, usaha cari rezeki sungguh-sungguh, sehingga kan jahanam kan akhirat dia. Siapa ramai cari rezeki ya, pasal rezeki ya. Sedangkan rezeki ni Allah dah tetap lah. Nabi beritahu apa? Inna rizqa la yatlubul abada kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki ni, Nabi beritahu, dia akan cari satu orang hamba tu kama yatlubuhu ajaluhu. Macam mana maut cari. Kita cakap kita cari rezeki, tapi Nabi beritahu apa? Rezeki cari kita. Macam mana kita tak boleh lari daripada mati kita, macam tu kita tak boleh lari daripada rezeki kita. Allahu Akbar.